Kalau diikutkan pada tahun 2015 adalah tahun terakhir Kak Ija berada di dalam industri. Tahun ini tahun 2025, maknanya sudah 10 tahun. Genap 10 tahun Kak Ija sudah tidak berada di dalam industri. Itu sebabnya Kak Ija sebenarnya agak berdebar-debar ni sebenarnya. Jadi sekarang ni Kak Ija lebih kepada keluarga dan juga perniagaan, dan Alhamdulillah 18 hari bulan 12 hari tu Kak Ija ada buka satu outlet di Taman Dr. Ismail, Isha by Ija Outlet. Alhamdulillah, sebab mereka masih mengingati apa yang Kak Ija buat dulu, terutama sekali drama-drama dan juga filem-filem kita. Kerana seperti yang kita ketahui, drama-drama dahulu dan juga filem-filem dahulu, skrip mereka sangat bagus. Lakonan kita tu memberi kesan dan mereka ingat sampai ke hari ini. Jadi Kak Ija bersyukur Alhamdulillah, walaupun Kak Ija tak banyak drama, tak banyak filem, tetapi yang sedikit tu diingati sampai ke hari ini, memberi impak yang besar kepada hidup mereka kan. Jadi syukur Alhamdulillah sebenarnya, dan terima kasih kepada mereka kerana masih lagi menyokong, masih lagi mengingati Kak Ija. Dan Alhamdulillah drama-drama pun masih lagi ditayangkan. Semalam ada seseorang datang berjumpa dengan Kak Ija, dia kata ada 2 drama dalam bulan raya, tapi tak tahu drama apa. Jadi Alhamdulillah. Ada tawaran berlakon tak dalam masa 10 tahun Kak Ija? Ya Allah, banyak. Pada tahun ni Kak Ija ada lagi tawaran untuk berlakon dengan Datuk Roshamno, sebuah filem sebenarnya. Dan sebelum tu pun ada juga filem dengan Osman Ali. Dan sebelum tu pun banyak filem ada. Lepas tu drama Janganlah Kata. Kemudian untuk drama-drama Hari Raya pun masih lagi ada. Sebab bila watak-watak yang diberi pada Kak Ija ni berat-berat. Kita tak nak lah, dah tua-tua ni tak nak lah watak-watak berat sebenarnya. Jadi Kak Ija tolak ke? Apa alasan? Kita terima dengan cara baik Alhamdulillah, tapi kita tolak pun dengan cara yang baik sebab Kak Ija sibuk dengan keluarga dan juga perniagaan. Alasan yang diberikan sebab Kak Ija punya masa tu tak macam dahulu lagi. Sebab kita sibuk kan, sibuk dengan anak sekolah, lepas tu kita sibuk dengan perniagaan. Jadi masa tu dah tak boleh macam dulu berlama-lamaan dekat lokasi. Bila kita syuting drama dengan filem yang ambil masa yang lama, betul kan? Lama sangat. Lepas tu umur dah macam ni sebenarnya tak larang untuk 2-3 pagi. Rindu tak Kak Ija? Rindu tak? Sekali-sekala tu perasaan tu datang, tapi nak kata rindu 100% tu tidaklah.